Polis ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu ketika kuasa kiriman dan masyarakat menerima wang rasuah sebagai Nama aku Amin dan ini kisah macam mana aku boleh terlibat dalam jenayah rasuah. Bermula dengan menerima ganjaran yang tidak jelas dan akhirnya pihak polis menemukan bukti yang aku menerima rasuah. Ya Datuk. Saya free sekarang. Nak jumpa? Dekat mana? Okey, boleh. Sekejap lagi saya sampai, okey? Dah lama tunggu Datuk? Adalah, saya pun baru saja sampai. Oh, okey. Baik Datuk. So, apa tujuan Datuk nak jumpa saya petang ni? Begini Amin, saya dengar syarikat kamu sedang mencari kontraktor untuk projek besar. Betul. Memang syarikat saya tengah cari kontraktor yang sesuai untuk projek pembinaan pusat membeli belah. Okay. Kalau macam tu, saya ada barang baik untuk awak. Boleh saya tengok dulu? Boleh. Oh, so Datuk dah siapkan proposal lah untuk... Okey. Biar saya semak dulu lah. Dah semak dokumen ni Datuk. Ada maklumat yang tak lengkap ni Datuk. So macam mana Datuk? Tentang itu tak apa Amin, kita boleh bincang tepi. Bincang tepi boleh Datuk, tapi kena ada bayaran sikit lah. Oh, ya itu boleh. Bagi tahu saja, awak nak apa? 500. Ya Datuk. Okey Datuk. Itu baru bayaran awal Amin. Sebaiknya bila projek sudah proceed, okey? Okey, apa-apa saya roja Datuk. Okey. Jumpa lagi Datuk. Okey semua, untuk meeting kali ini saya dengan Siti berkenaan dengan projek Pusat Membeli Belah kita. So lepas proses penilaian, saya dah buat keputusan dan syarikat yang bertanggungjawab atas projek ini adalah syarikat Raza. So saya nak tanya awak semua, ada sebarang bantahan? Saya tak ada apa-apa bantahan, so saya setuju dengan apa yang dicakap. Orang lain? Saya pun setuju. Tuan, syarikat Raza ni baru dibuatkan. Bukan patutnya kita ambil syarikat yang lebih berpengalaman. Dan lagi untuk projek yang besar macam ni. Sebab saya pilih syarikat Datuk Razak ni, syarikat Datuk Razak ni dia offer harga kontrak yang lebih rendah daripada harga yang lain. Pun tuan, syarikat ni ada banyak masalah ni. Projek Tenggara, isu negara audit bagai. Takkan kita nak bagi kontrak ni kat dia orang? Saya ni je untuk projek ni, jadi sebarang keputusan yang saya buat yang tamat. Saya tak nak dengar sebarang bantahan. Meeting sampai sini je. Kalau tak rasa tinggi bersangat pun hanya mana? Sebab tu kan dah apa? Tak apa. Saya rasa Bila Datuk? Saya dah dapatkan projek itu untuk Datuk. Kalau hari ini report boleh Datuk? Okey. Sekejap lagi saya sampai Datuk. cantiknya tengok ni. Korang dah beli tak rumah new edition? Belum, aku tinggal jumpa ni. Nak beli. Lah, baru nak tengok. Esok lah. Ni, kau nak tahu tak pasal manager kita? Kenapa ni? Weh, patutlah dia sokong sangat Datuk Razak tu. Aku dah agak dah. Patut
Tapi dia ni marah-marah. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin buat laporan tentang kes swab. Ya, saya ada bukti dia. Nak boleh pegang ni? Pegang, okey. Maaf Datuk Razak, anda didapati bersalah kami dari pihak SKLF. Anda didapati bersalah kerana telah memberi rasuah. Sila ikut kami ke balai. Apa ni? Apa tak saya pun saya? Apa untuk Mak juga itu ni. Cik Amin, saya datang ni ada soalan. Soalan betul? Dia kata, Ya tak, biasa je lah. dia kata ni bukannya murah. Tambah pula, dah tukar data bulan kan? Datuk Razak belanja kan? Datuk Razak? Siapa Datuk Razak kan? Datuk Razak, CEO syarikat kontraktor yang bagi duit dia tak tahu tu dapatkan projek pusat beli belah tu. Apa tu ada akak ni? Ada bukti? Bukti ni ya, bukti transaksi pindahan wang dari bank Datuk Razak pada satu akaun bank yang tak dikenali. Akaun bank siapa tu? Ni nak akaun bank dengan nama Kar dekat dalam dia. Nanti dulu ada di bukti rakaman pengakuan Datuk Razak sendiri. Siapa yang terima suap daripada dia? Siapa yang dia sendiri bukti ni? Asisten kau sendiri yang bagi. Itulah, habislah kau lepas ni masuk penjara lah. Itulah sampai suap. Cik Amin, ada silakan kerana menerima rasuah. Apa yang kau katakan akan digunakan dan boleh digunakan di mahkamah. Saya dah tahu kan, saya dah tahu kan. Alhamdulillah, macam mana kena? Mana boleh berserah, pasti datang sang saka biru, kami akan menang. Woy, mana boleh berserah, mana boleh mengalah, mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Musuh dalam selimut.